Lan. Nak masuk mana dulu, oi? Lan. Nak pergi makan 12 ke nak pergi makan 7 dulu? Lan. Oi, Lan. Lan. Oi, Lan. Engkau pun sama pekak macam Black. Ya. Kau nak masuk makam 12 dulu ke makam 7? Kau nak masuk makam 12 dulu ke makam 7? Weh, Black, bungkus Black. Black. Aku pun ni Black tanya, bang, jawab buruh kat mana? Kenapa Aku tanya dia, asal kau nak pergi jawab buruh? Black rasa Black nak pergi report jawab buruh. Ini macam punya kerja. Ini macam punya kerja pun ada. Dia tanya, bang, kalau kerja macam ni boleh report jawab buruh? Boleh buat. Boleh ni ya. Weh, banyak kabus weh. Asal lu banyak kabus sini? Hutan kan. Kabus tebal weh. Tak, kita hari-hari main hutan tapi tak adalah kabus setebal ni guys. Sebab dia lapang. Kan binatang banyak. BSF, thank you. Kau tengok stand aku. Tapi kau dah beli. Aku dah beli. Kau dah beli apa? Kau dah beli stand tu? Tengok ni. Dia nak hujan, dia melekat kat lampu. Betul. Sama juga. Tapi pendek. Allah. Ni pendek. Dia tak macam tinggi ni. Taklah. Pendek. Berapa ni? Ha? Ni berapa? Apa? Buraya. Sama duk. Mana ada sama. Tak, yang ni pendek. Aku nak cari yang pendek. BSF, thank you. Kan sama je harga dia dengan ni. Mana? Mana ini mahal? Ini Ha. Tak. Sekejap. Ya. Yalah. Aku tengok kau ni. Gila. Okey. Kau bila aku fikir balik kan. Beza dia. Baru cik. Bodoh syak. Sempat lagi cancel order? Tak boleh ada. Mana boleh? Boleh. Tak boleh. Duit lagi senang siap macam ni hidup. Tapi penghantaran dia 3 hari je. Macam ni hidup. Tak payah nak ketak. Tapi ini berat dah macam ni. Aku silap boleh kena slip disc tu kalau hari bawa ni. Kau tak apalah hari-hari bukan on hari-hari. Aku hari-hari on bawa ni hari-hari. Silap. Ya Allah Ruby. Guys, come on let's go donat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih guys, terima kasih. Okay guys, sorry geng lewat sikit guys. Kita lah, korang bukan nak tahu kalau saya collect dengan diorang ni tak pernah awal 2:30, pukul 3. Pukul 4 pagi tu. Buka dia 4 pagi. Okay guys, tak apa guys, besok cuti. Besok cuti tak galut. Besok cuti? Isyak orang Muharram cuti. Kau pun cuti? Kau pun cuti? Orang yang kerja lah cuti. Kita ni kerja tak tentu hari. Orang kerja kita kerja, orang cuti kita kerja. Orang kerja kita cuti. Hari-hari kerja. Dia macam pun ada. Alright guys, kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan juga doa. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma sallimna sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tawhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim akhlaqana wa sallim ajsadana minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa dhiratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma antal 'abadiyyul qadimul awwal wa 'ala fadlikal 'azim wa karim judikal mu'awwal wa hadha 'amun جدجد قد أقبل. أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء واشتغال بما يقربني إليك ذلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi guys, dalam doa tadi kita doakan sekali doa awal tahun, yang mana selalu orang baca doa awal tahun ni lepas maghrib. Tapi tak apalah guys, ni pun dikira awal tahun juga sebab ikut bulan hijrah, peralihan tarikh itu dia bermula selepas maghrib guys. Jadi selagi mana tak bertemu maghrib, kita masih lagi pada 1 Muharram. Jadi selagi mana kita berada dalam 1 Muharram, boleh baca doa geng. Boleh kita baca doa. Lepas subuh pun boleh baca doa. Doa awal Muharram. Cuma awal hujung tahun, doa hujung tahun tak boleh baca dah lah. Sebab doa hujung tahun, last kita boleh baca waktu selepas asar tadi guys. Lepas asar tadi, kita baca doa hujung tahun. Lepas maghrib dah tak boleh baca dah. Jadi lepas maghrib kita dah kena baca doa awal tahun. Jadi walaupun guys, malam ni guys, malam 1 Muharram, ataupun nama lain kepada 1 Muharram adalah malam 1 surah. Malam 1 surah. Di mana malam 1 surah ataupun malam awal Muharram ini adalah malam pengikat ilmu ataupun malam mempertajamkan ilmu. Jadi pada malam ini sehingga maghrib besok, kalaulah kata korang pergi ke tempat-tempat yang orang selalu bersuluk, malam ni orang ramai yang bersuluk. Tak kisah sama ada ilmu putih ataupun ilmu hitam. Malam ini adalah malam di mana mereka mempertajamkan ilmu ataupun memperbaharui sumpah ilmu. Malam 1 surah. Jadi guys, kita agak berisiko pada malam ini disebabkan kita berada di makam 7, yang mana di antara salah satu tempat orang bersuluk ataupun di mana salah satu tempat orang mempertajamkan ilmu. Mungkin diorang tengok kita ada, sebab tu mungkin tak ramai yang masuk. Kalau tidak, makam 7 ni di antara jadi salah satu lah tempat orang bersuluk untuk memperbaharui ilmu. Jadi kita pun tak tahu guys kenapa macam kabus agak tebal. Sebelum ni kita explore dekat sini, kabus tak adalah setebal ni. Tapi malam ni agak tebal luar pada kebiasaan. Aku dah 2 kali lah. 2 kali. 2 kali aku pernah kat sini, semuanya cuacanya macam ni. Tapi apapun guys, kita tawakal je lah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk dulu Tak boleh lama geng kat sini. Tak boleh lama, besok. Betul guys, kita tak boleh lama geng. Kita tak boleh lama sebab besok kita memang
kita memang tak ada rehat guys. Besok lepas pada check out, selepas pada saya check out pada homestay besok, kita terus masuk Singapura sampailah ke pagi. So besok kita dah start community fest geng. Jadi sebab tu guys, kenapa kita orang push agak, kita push sikit untuk besok geng. Guys, geng, 5 koin jangan tinggal geng. Come on, para lu, let's go. 5 koin jangan tinggal guys. Ayo geng, ramai-ramai. Ayo. 5 koin jangan tinggal. Ramai-ramai bantu kita. Gerak je geng, gerak je 5 koin tu. Gerak sikit. Tapi jangan berhenti geng. Lama-lama complete tu guys. Seorang sikit guys. Kita ada 2,300 geng yang ada dekat dalam live kita. Seorang sikit 5 koin guys. Boleh complete tu geng. Saya kat saya. So kita bermula dengan makam putri. Makam satu. Ini saya nak beritahu kepada viewers yang mungkin tak tahu guys. Yang mungkin tak tahu pasal makam 7. Makam 7 ni bukanlah dia ada 7 makam saja. Dia ada banyak makam. Sini yang makam 1. Dekat sana ada makam 12. Makam 12 ni maksudnya ada 12 makam pada bawah satu bumbung. Kenapa sini panggil makam 7? Sebab di bawah makam 7 tu ada makam sultan. Sebab tu diorang panggil makam 7. Ataupun diorang beri nama tempat ni makam 7. Tapi dia banyak makam. Lebih daripada 20. Lebih daripada 20 guys. Sana dah 7 makam. Sana dah 12. 12 campur 7. 12 campur 7. 19 makam. Ni campur 1. 20. 5. Sana ada lagi 5 makam. Sana 5. Sana ada 5 makam. Betul Belakang panglima makam panglima hitam 3. Jadi lebih pada 20 makam guys. Tapi kenapa dipanggil sebagai makam 7? Disebabkan makam yang paling utama adalah situ. Makam 7. Yang mana dalam makam 7 tu adalah makam sultan dan juga makam-makam pembesar. Yang lain, bumbung-bumbung yang lain adalah makam-makam kerabat. Makam-makam kerabat. Tapi di hadapan kita adalah makam putri guys. Makam putri sultan. Nama apa saya tak pasti. Tapi seperti mana yang korang boleh tengok guys, bentuk nisan setiap makam mempunyai identiti yang tersendiri. Makam sultan, nisan dia bentuk lain. Makam sultan, batu nisan dia bentuk lain. So guys, kita sama-sama guys, kita membacakan suratul Fatihah kepada setiap makam yang kita lawati. Bukan kata kita baca Fatihah disebabkan keramat dia, tetapi kita baca Fatihah disebabkan kita menghormati dengan adab mengunjungi makam guys. Jadi assalamualaikum ya ahlil qubur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر له اللهم اغفر لها وارحمها وعافها ولها. So di makam putri guys. So malam ni saya dengar dah sengaras tapi arah tak jalan. Dan menangkan ni pun tepat saya. Dan menangkan pun orang panggil juga baru. Jadi tak sedap kalau saya tak jalan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. So ni makam 7 Kita pergi makam 7. Kita tahu pun lebih sedap lagi dipanggil sebagai makam Sungai Sayung. Oh, makam Sungai Sayung Tapi Sungai Sayung ni kalau tak salah aku, Sungai Sayung ni dia berkaitan dengan sejarah Badang kan? Betul. Badang, di mana Badang makan muntah jin dekat sini dekat Sungai Sayung. Sungai Sayung. Pada orang Johor saya minta maaf kalau kata fakta saya salah. Tapi saya berani untuk cerita pasal fakta Johor kat sini. Sebab ada orang Johor kat sebelah saya kan. Lan dia memang genuinely Johorian. I see ya bos.
Walaupun dia mix dengan Kelantan sikit. Bukan. Ini aku Kelantan. Yang mix Kelantan anak aku. Bukan aku. Kan? Yang mix Kelantan anak aku. Bukan aku. Geng, saya minta maaf geng kalau saya terlampau senyap, memang saya terpaksa senyap. Apa tu Saya memang terpaksa senyap sebab di tempat ni memang untuk pengetahuan korang semua, untuk pengetahuan korang mana yang baru masuk kan, viewer saya yang baru masuk. Saya last pada tahun 2020 last tahun 2024, hujung tahun 2024. nak pergi makam 5 dulu lah. Kita pergi makam 5 lah. Kejap lagi dekat climax baru kita pergi makam 7. Makam 7 tu dia punya peak dia geng. Itu bukan peak dia. Itu bukan peak dia. Peak dia tu makam Bang 5 ni. Oh, makam 5. Untuk pengetahuan korang semua. Ui, asal aku dengar bunyi gagak siap. Korang tak ada bunyi burung gagak? Korang tak ada bunyi burung gagak ni? Hati-hati lah. Ui, aku first time dengar bunyi burung gagak dekat sini geng. Okey. Terus. Kalau kau nampak pokok bunga kertas di hadapan kita ni. So di sinilah penampakan yang kau boleh tunjuk dekat viewer kau yang gambar tu. Oh, ni kat pokok bunga ni? Pokok bunga ni, pokok kertas ni. Uish, sebut aku tu meremang tu. Okey guys, saya satu benda saya nak tunjuk kat korang guys. Okey geng Wak-wak tu mata saya melilau kat sini sebab saya dah kali gini kat sini mata saya agak. Satu benda yang saya nak tunjuk kepada korang, di antara salah satu footage yang baru saja dapat bulan ni. Pada dalam bulan ni guys. Benda bukan dah lama geng, baru lagi. Panas lagi. Masih panas lagi guys. Aku nak tunjuk pun. Okay guys, korang tengok elok ni Okay, korang tengok ni. Pokok bunga kertas ni. Korang tengok pokok bunga kertas ni. Okay, korang cuba tengok gambar ni guys. Sekejap lagi saya tunjuk korang pula. Tahu tunjuk kat viewers dia, tapi saya rasa viewers saya dah tahu dah kot. Di antara salah satu sosok yang didapati daripada lokasi ni kan. Nak kata badan lembu, kepala manusia Tak, kalau kau tengok pun boleh. Nak kata kalau kau tengok ni Daus, ni badan dia. Ini adalah kepala dia yang tengah, kepala kuda yang tengah meragut rumput. Kan ni kepala dia ni kepala dia. Cuma ni badan orang. Oh ya? Ya, nampak macam centaur. Kau tahu centaur? Centaur tu apa? Centaur adalah manusia berbadan kuda. Kalau mitos Egypt, itu dia. Ni guys. Nak kata badan kuda, tak kuda. Lembu, tak lembu. Tapi nampak macam kuda. Kan? Nampak macam kuda geng. Tapi dia punya tompok dia tu macam lembu. Sini guys, lokasi dia betul-betul duduk kat depan kita ni geng. Kau nak tunjuk kan? Aku nak tunjuk. Oh. Cakap dia nak tunjuk. Nah. Kau tanya aku Ni guys, betul-betul dekat depan kita ni. Ni kan. Lokasi yang berada di hadapan kita. Bunga kertas ni adalah penampakannya. Ini penampakannya. Ni yang dapat reputisnya adalah daripada live Abang Rong bukan sini jauh. Bukan ni depan. Ke dalam lagi? Ni pokok ni. Dalam lagi Saya salah. Footage ni adalah dapat daripada live Abang Rong sendiri. Memang clear shot. Oh ni depan ni. Bukan situ bis. Tu Daus. Mana? Aku goyang tu. Kat mana? Aku goyang sebenarnya nak pergi. Dalam lagi ke? Ni kan? Ni pokok kita 1, 2, belakang 3. Oh belakang? Ya. Sekejap, korang tengok betul-betul.
Oi, goyang tu, geng. Serius goyang. Sekejap, kita nak refer pada gambar ni guys. Nak tengok, nak tunjuk kat korang lokasi yang accurate. Subhanallah. Masing-masing pakai lampu terang kat sini. Sebab kabut kuat sangat tu. Bukan yang ni. Ini. Depannya. Ini kat makam 5 Ini makam 5. Weh dah semua aku dah mengembang dah. Wah ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bulu rumah saya dah naik geng. Oh ya Allah ya Tuhan. Okey Daus, mari. Tunjuk balik gambar aku. Ni. Ini. Okay guys. Korang tengok betul-betul lah. Korang tengok betul-betul pokok ni. Tengok betul-betul pokok ni guys. Sekejap ni tak apa. Sekejap. Korang tengok betul-betul pokok ni. Okay, saya akan tunjuk kat korang satu gambar dan korang refer balik geng gambar ni. Kalau kau tengok ni geng, kau tengok Sekejap saya tunjuk korang. So pokok yang depan sekarang ni, depan mata korang sekarang ni, penampakannya adalah ini. Mungkin lah guys, mungkin ada yang cakap makam penjaga. Mungkin ada orang cakap penjaga guys. Mungkin orang kata, mungkin boleh jadilah guys penjaga. Sebab apa guys, setiap makam, dan lagi kalau makam dia raja, dia memang ada khadam dia geng. Memang ada khadam dia. So pokok yang depan korang ni, yang penampakan yang korang nampak sekarang ni, ini adalah pokok depan ni. Ni guys, sekejap geng, saya tunjuk kat korang dengan lebih jelas. Sekejap guys. Sabar sekejap. Ini nak penampakan kat yang kita nampak kat sini. Jelas kalau korang tengok memang jelas. Terlampau jelas. Ini memang pokok ni, kalau kau tengok tu, kan, pokok yang sama betul tak geng? Nampak tak? Pokok yang sama. So yang ni tempat dia kat sini kita nampak. Tapi saya Daus dengan Ara kat sini kita lebih datang sekadar datang menziarah. Datang sekadar menziarah. Ya, makam pun sama sebelah. Ya. Macam susah pula aku nak cari gambar. Yalah, saya tunjuk macam ni je lah kat korang. Tapi saya disclaimer awal-awal. Itu bukan datang daripada live saya, itu datang daripada live Abang Rong sendiri. Tak ni guys, ni. Ni geng. Inilah yang dikatakan penampakan yang orang nampak di makam 5 geng. Sini kita berada di makam 5. Sama lah, memang sama. Ya, memang tengok depan. Tempatnya. Tapi saya tak tengok depan. Tengok depan. Tengok pokok ni. Tengok gambar ni. Oi, ya Allah, aku tak sedap siap. Sama kan? Allahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin kata betul lah guys, penjaga lah geng. Penjaga makam ni. Sekejap lagi kita akan masuk untuk tengok makam tu guys. Jalan ramai-ramai duduk. Memang agak, oi, orang jadi yang tahu dia punya hati sekarang ni kenapa. Woi, memang meremang sini. Tahu, tapi aku tak pergi. Aku jalan ni, aku jalan sampai makam 7 je. Makam 5 aku tak nak pergi. Asal? Aku tak nak pergi. Dah lalang lan. Kalau kau rasa cukup kuat nak jalan ke belakang, kau jalan belakang. Aku tak larat. Teman aku lan. Tak kuat bos kat sini bos.
So ni Makam 5 guys. Belakang ni adalah Sungai Sayung guys. Belakang ni adalah Sungai Sayung. So ni tempat mandi puteri bersemayam. Depan ni. Oi. Tuan-tuan. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoi. 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 Kedengaran? Assalamualaikum. Tempat mana puteri mandi kan? Jangan bagi aku. Aku tak ada. Tahu kau dengar tak dulu? Dengar weh. Aku dengar bunyi kuda ni. Sini tak ada kuda guys. Oh, sini mana ada kuda weh? Gila. Ni. So kat sini ada seorang penduduk nama dia kat sini lah tempat puteri bersemayam. Puteri bersemayam. Ya. Ini adalah kawasan dia. Kawasan lopak air ni adalah kawasan puteri bersemayam. Ya Allah ya Tuhanku. Mungkin korang dengar tak tadi? Allah ya Allah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah. Allah Akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah. Oi, bunyi pada mana ni? Terus kita sedekahkan Fatihah, lepas tu kita gerak cepat-cepat dulu. Tolong tu, tak tahan ni. Subhanallah. Fatihah cepat-cepat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Weh, gentle weh. La ilaha illallah. Weh, gentle weh. Kan? Dekat sini sering kali terdengar air titisan air. Weh, ini tapak makam juga eh? Kawasan yang sering kali terdengar titisan air. Ini tapak makam juga eh? Dia ada sini. Kan? Kalau kau tengok sini sini. Pokok ni. Dulu pokok ni tinggi tau. Tapi sebabkan sering kali terdengar titisan air. Oh, pokok Sering kali terdengar titisan air. Tapi sampai diorang tebang pokok ni sampai sekarang, sampai ke hari ni masih lagi. Ya. Walaupun pokok ni dah ditebang tapi dengan bunyi titisan air eh? Tak ada pokok tinggi geng. Tinggi kat sini Tak ada pokok tinggi dekat sini kan, tapi dengan titisan air yang datang menitis atas besi. Guys, tak ada pokok tinggi tapi ada air yang menitik. Dia menitik dekat sini. Ya. Allah. Dia menitik dekat sana ni. Guys, tak ada pokok tinggi kan? Lan, kau buka lampu terang kau Lan. Aku buka lampu terang macam ni, aku dah terang gila dah ni. Kau tengok, tunjuk atas, tunjuk sekeliling. Tak ada. Guys, tak ada pokok yang rapat dengan zinc ni guys. Dia
Orang panggil kata, kalau kata logik akal, dia ada satu benda yang kena duduk kat atas dia, baru air tu boleh menitik turun. Tapi atas dia tak ada apa weh. Kosong kat atas ni. Atas ni kosong geng. Yang ni lah apa yang diberitahu geng. Sebab tu air titisan air ni ada. Saya masih sempat lagi jumpa pokok ni. Saya masih sempat lagi jumpa pokok ni. Tapi pokok ni dah Tak menitik dari mana ni? Tak ada. Betul dia rasa menitik weh. Tak bunyi. Aku tak. Aku tahan air tak bunyi weh. Jangan tahu kau takkan pokok ni gaib. Aku tahan tangan. Tak jatuh weh. Padahal tak ada pokok lain weh. Tak ada. Sumpah demi Allah, tak ada pokok lain guys. Tak ada pokok lain. Pokok ni pun dah ditebang. Jangan pelik yang ni yang misteri makam ni lah, misteri makam 7 ataupun makam Sungai Sayang yang ada. Sehingga yang dia tebang. Tak ada asbab, tak ada sebab untuk tebang pokok ni geng. Pokok ni bukan jatuh bukan dipandang tapi kalau tengok video pokok ni memang ditebang. Ini adalah kesan daripada parang ataupun kapak. Nampak ni pokok ni. Tapi pokok ni ditebang tanpa sebab. Tapi terdengar titisan air yang mengalir. Dah usah kubur bangkai. Betul. Ya, kuat sangat ni bang. Betul. San, bawa pokok apa siap? Tak ada seruan geng sini. Jangan kita cari, tak ada seruan, tak ada bacaan, tak ada apa-apa. Kita datang sekadar ziarah saja. Zaus kita tak sedekah lagi Al-Fatihah Zaus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah sekarang dengar ya. Assalamualaikum. Tukang Al-Fatihah tu. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu? Ini adalah makam 5 geng. Makam 5. Di mana makam ni makam kerabat. So korang boleh bezakan batu nisan di setiap makam-makam. Sebab apa? Setiap makam mempunyai batu nisan yang berbeza. Kalau makam kerabat, batu nisan dia lain. Kalau makam raja, batu nisan dia lain. So korang boleh tengok guys perbezaan dia. Jadi guys, kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah. Ya? Ini bukan kerabat. Ini pembesar. Ini pembesar. Pembesar guys. Ini makam pembesar ni. Nah, pembesar batu ni adalah datang daripada batu karang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teruskan Daus. Aku tak tahan Daus duduk sini lama Daus. Tapi asal bau dia lain Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiquna nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. على هذه نية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم 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 Amin, amin ya Rabbal. Mari. Jom. Ada suara lain? Suara apa je? Suara apa? Kau dengar tak satu suara? Ikut baca sekali. Bila? Ada yang rekam tak? Kiri kanan cahaya. Tak, situ memang ada cahaya kan? Situ memang ada cahaya. Tadi macam baca Fatihah. So ni pokok ni guys. Pokok ni yang Tak sedap tu. Jadi kita dengar. kelibat dia. Aku macam orang ikut aku siap. Kan datang. Hey. Lalat ni. Oh. Tiba-tiba bawa bangkai je. Lalat pula urung. Macam ada bangkai dekat dengan kami. Tapi tak nampak bangkai. Bau dia rapat. Siapa dengar ni? Bunyi lalat ni. Siapa dengar bunyi lalat? Saya boleh jalan sampai ke makam 7 je. Lebihnya kalau korang nak tengok, dia akan bergerak pergi ke makam family hutang kat belakang sana. Weh, kabur siapa weh? Weh, asal just tompok je tu lah. Weh, asal macam ada kabur susu tompok eh? Kau dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Assalamualaikum. Wilan. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau dengar? Daus. 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 Orang sikit. Orang betapa? Tak tahu weh. Ni orang betapa?
Dengar. Tak, kau tengok. Tak, kau tengok makam satu tu. Macam ada cahaya dalam makam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kejap guys, saya refresh sekejap geng. Bug ni, bug. Saya refresh sekejap. Bug. Saya refresh sekejap. Ni bug. Saya refresh sekejap. Wilan. Jadi saya pun dengar benda yang sama guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin ya rijal ghaib ya ma'syarul jin. Siapapun kalian, apapun kalian, tunjukkan diri kalian dalam keadaan yang tenang. Kedatangan kami bukanlah untuk mencabar kalian. Kedatangan kami hanyalah untuk menziarahi tempat-tempat kalian. Ya Allah, tak sedap tahu. Jikalau ada penjaga yang melihat, yang memerhati, yang meninjau keberadaan kami, yang melihat kedatangan kami, datang dan tunjukkan agar dapat kami melihat sesuatu buah tangan daripada kalian. Ya ma'syaral jin, ya ruhil jin, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa yuhiqqullahu haqqahu bikalimatihi walau karihal musyrikun. Kemudian itu yang ada dalam ni. Tempat ni tak sama dengan tempat-tempat lain. Lagi. Ya Allah Rabbi. Kabus geng. Kabus guys. Kamera automatik tak boleh fokus guys lah kalau kabus terlampau tebal macam ni guys. Kamera automatik tak boleh fokus kalau kabus tebal macam ni. Kau dengar? Milan. Lan. Asal makam tu bercahaya Lan?